أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر. Ulang semula. والذي نزل من السماء ماء بقدر. Sambung. فأنشرنا به بلدة ميتا. Ulang semula. فأنشرنا به بلدة ميتا. Sambung. كذلك تخرجون. Ulang semula. كذلك تخرجون. Sambung ayat ke-12. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك. Ulang semula. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك. Sambung. والأنعام ما تركبون. Ulang semula. والأنعام ما تركبون. Sambung ayat yang ke-13. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. Ulang semula. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. Sambung. إذا استويتم عليه وتقولوا. Ulang semula. إذا استويتم عليه وتقولوا. Sambung. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Ulang semula. Ambil nafas panjang. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Sambung ayat yang ke-14. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Sambung. Ulang semula. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Sambung ayat yang ke-15. وجعلوا له من عباده جزءا. Ulang semula. وجعلوا له
17. وإذا بشر أحدهم بما صار. Ulang balik ni Allah kasar ya. Ulang balik. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. Ulang semula. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. Sambung. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Ulang semula. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Sambung ayat 18. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. Ulang semula. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. Sambung ayat 19. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. Ulang semula. وجعلوا Ulang semula. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. Sambung. أشهدوا خلقهم ستكتب. Ulang semula. Ni kita tak payah berhenti sebab pendek je ayat ni. Ulang semula. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Ulang semula. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Sambung ayat yang ke-20. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. Ulang semula. وقالوا لولا الرحمن ما عبدناهم. Sambung. ما لهم بذلك من علم. Ulang semula. ما لهم بذلك من علم. Sambung. إن هم إلا يخرصون. Ulang semula. إن هم إلا يخرصون. Sambung ayat 21. أم آتيناهم tak ada dengar ya. Ulang semula. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.
mustamsikun. Ulang semula. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Habiskan ayat-ayat yang ke-22. Bal qalu inna wajadna aba'ana. Ulang semula. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Habiskan ayat. Wa inna ala atharihim muhtadun. Ulang semula. Wa inna ala atharihim muhtadun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah tuan-puan. Kita berjaya juga habiskan bacaan kita daripada surah R&R sehingga surah Meka. Okay, jom sebelum kita tutup dengan bacaan doa tilawah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan semua sudi bersama dengan saya daripada awal hingga akhir. Yang tolong bantu saya share, yang tolong bantu saya komen kita nak baca muka surat berapa, ayat yang keberapa, surah apa. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak lupa juga pada tuan-puan semua yang sudi berkongsi rezeki bersama Mudah Mengaji. Saya doakan moga-moga tuan-puan semua dikurniakan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, dipermudahkan segala urusan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat, diampunkan segala dosa yang tuan-puan ada daripada tuan-puan kecil sehingga akhir hayat tuan-puan. Dan saya doakan moga-moga tuan-puan semua dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang tak pernah putus, rezeki yang luas langit dan bumi, rezeki yang tak terjangkau di akal fikiran, rezeki yang tak disangka dan tak diduga, serta rezeki yang sentiasa mengalir seperti mengalirnya air zam-zam ke seluruh dunia pada tuan-puan semua, insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, baik tuan-puan semua, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi pada esok hari. Saya sudahi live saya pada petang ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.